Pernah tak kita terfikir bagaimana negara yang kita kenali sebagai Malaysia ni wujud? Kisah pembentukannya bukanlah cerita biasa. Ia penuh dengan rundingan, wawasan dan juga sedikit ketegangan. Hari ini kita akan selami perjalanan bagaimana beberapa wilayah yang berbeza akhirnya bersatu untuk membentuk sebuah negara baru. Jadi, persoalannya, macam mana semua ini berlaku? Bunyinya mungkin macam satu proses yang mudah kan? Tapi sebenarnya ia jauh lebih rumit daripada sekadar tanda tangan di atas sekeping kertas. Ia adalah satu saga yang melibatkan harapan, kebimbangan, malah konfrontasi. Jom kita bongkar ceritanya. Kalau kita tengok garis masanya, semuanya berlaku dengan agak pantas dalam tempoh 3 tahun yang sangat penting. Bermula dengan satu idea pada tahun 1961, diikuti dengan fasa siasatan pada 1962 dan kemuncaknya, pengisytiharan rasmi pada 1963. 3 tahun ini boleh dikatakan telah mengubah peta Asia Tenggara untuk selamanya. Untuk kita faham betul-betul cerita ni, kita akan pecahkannya kepada 5 bahagian. Kita akan lihat dari mana datangnya idea ini, macam mana persetujuan cuba dicapai, apa cabaran-cabaran yang timbul, proses rasmi yang terlibat, dan akhir sekali, detik kelahiran Malaysia itu sendiri. Okey, jom kita patah balik ke permulaan segalanya. Macam mana-mana pun, cerita besar ia selalunya bermula dengan hanya satu idea. Detik yang mencetuskan segalanya berlaku pada Mei 1961. Waktu tu, dalam satu majlis dengan wartawan asing di Singapura, Tunku Abdul Rahman buat pertama kalinya secara terbuka menyuarakan gagasan untuk menubuhkan sebuah persekutuan yang lebih besar yang dinamakan Malaysia. Inilah percikan api yang memulakan semuanya. Tapi kenapa? Kenapa perlu wujudkan negara baru? Sebenarnya, ada beberapa sebab strategik di sebaliknya. Pertama, gabungan ini dilihat boleh menstabilkan politik rantau ini. Kedua, ia diharap dapat memacu pembangunan ekonomi. Dan yang sangat penting masa tu, ia adalah cara untuk membendung ancaman komunis. Dan akhir sekali, ia juga dilihat sebagai jalan pintas untuk Singapura, Sabah dan Sarawak mencapai kemerdekaan daripada British. Okey. Idea dah ada, tapi idea sehebat mana pun kalau tak ada orang setuju, tak jadi juga kan? Bahagian seterusnya ni mungkin yang paling mencabar, meyakinkan semua pihak untuk turut serta. Dan kalau kita tengok kat sini, reaksinya memang bercampur baur. Tanah Melayu tentulah merekalah penggeraknya. Singapura pula sangat menyokong sebab ini peluang keemasan mereka untuk merdeka. Tapi di Sabah dan Sarawak situasinya berbeza. Ramai yang berhati-hati, malah was-was. Mereka risau akan hilang identiti dan kuasa autonomi mereka di bawah sebuah kerajaan yang lebih besar dan berpusat di Malaya. Nak satukan semua ni bukanlah satu jalan yang mudah. Ada banyak halangan. Bukan setakat keraguan dari dalam, tapi tentangan dari luar pun hebat. Tentangan yang paling lantang datangnya dari dua jiran besar kita. Di satu pihak, kita ada Indonesia di bawah pimpinan Presiden Sukarno. Beliau menuduh Malaysia ni sebagai satu projek neokolonialisme atau cara British untuk terus berkuasa di rantau ni. Manakala Filipina pula pada masa yang sama membuat tuntutan ke atas Sabah. Jadi keadaan masa tu memang tegang. Dan slogan inilah, Ganyang Malaysia, yang betul-betul merumuskan betapa sengitnya tentangan Indonesia. Ia bukan setakat retorik, ia menjadi laungan yang mencetuskan konflik bersenjata yang kita kenali sebagai konfrontasi. Ia adalah satu tempoh yang sangat getih untuk sebuah gagasan yang masih baru. Okey, itu cerita dari luar. Tapi jangan lupa, kat dalam pun, terutamanya di Sabah dan Sarawak, masih ramai yang ragu-ragu dan ada juga yang menentang. Jadi langkah seterusnya jadi sangat-sangat penting, iaitu untuk membuktikan yang majoriti rakyat di sana betul-betul inginkan penyatuan ini. Jadi, macam mana nak selesaikan semua kebimbangan ni dan wujudkan satu kerangka yang sah? Di sinilah proses siasatan dan rundingan rasmi bermula. Untuk menjawab persoalan tentang sokongan rakyat, maka ditubuhkanlah Suruhanjaya Kobold. Misi mereka ni nampak mudah, tapi sangat-sangat penting. Pergi ke Borneo Utara, iaitu Sabah dan juga Sarawak, jumpa orang ramai dan dapatkan sendiri pandangan mereka tentang gagasan Malaysia ni.
Dan hasilnya, macam yang kita boleh nampak, sangatlah jelas. Majoriti menyokong. Kalau kita campurkan yang sangat bersetuju dengan yang bersetuju dengan syarat, kita dapat lebih kurang 70%. Walaupun ramai yang nak ada syarat-syarat khas untuk lindungi hak mereka, hasil ini umpama lampu hijau untuk teruskan rancangan pembentukan Malaysia. Jadi, prosesnya memang teliti dan berlapis-lapis. Mula-mula, Suruhanjaya Kobol sahkan sokongan rakyat. Lepas tu, satu jawatan kuasa khas ditubuhkan untuk merangka terma-terma dan jaminan-jaminan penting, terutamanya untuk Sabah dan Sarawak. Malah, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pun datang untuk buat penilaian akhir. Selepas semua tu, barulah Perjanjian Malaysia ditandatangani di London. Baiklah, selepas melalui semua rundingan, siasatan dan cabaran yang getir, akhirnya tibalah saat kemuncak yang dinanti-nantikan. Tarikh keramat itu ialah 16 September 1963. Walaupun ia terpaksa ditunda daripada tarikh asal 31 Ogos, detik bersejarah ini akhirnya tiba juga. Dan pada hari inilah, Malaysia secara rasminya dilahirkan, sebuah negara baharu yang menyatukan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Untuk pengetahuan anda, Brunei pada asalnya terlibat dalam rundingan, tapi memilih untuk tidak menyertai pada saat-saat akhir. Jadi, apa 3 perkara paling penting yang kita boleh ambil dari semuanya? Pertama, Malaysia dibentuk melalui meja rundingan, bukannya melalui penaklukan. Kedua, ia adalah satu langkah strategik untuk menangani cabaran-cabaran zaman pasca penjajahan. Dan ketiga, yang paling penting, prosesnya dibuat dengan bersungguh-sungguh untuk mendengar dan mendapatkan persetujuan rakyat. Semua ini membawa kita kepada satu soalan besar untuk kita fikirkan bersama. Selepas berpuluh-puluh tahun, macam mana agaknya legasi pembentukan yang unik dan kompleks ini masih membentuk identiti, politik dan masyarakat Malaysia hari ini? Satu soalan yang saya rasa kekal relevan sampai bila-bila.